Waalaikumsalam. Ni kenapa kaki kamu ni ada? Tak ada apalah, terpijak batu kat rumah tadi. Batu tu macam tajam sikit. Takkanlah terpijak batu berdarah macam tu. Mari maksum sapu minyak gamak dah. Tak apa. Lagipun Abi tak bagi buka stokin kalau kat luar. Tak apa, jangan risau, okey je ni. Dah datang nak ambil bekas dengan duit Umi. Ni duit Umi kamu. Ni, ada lebih tu Maksum sedekah untuk kamu. Tunggu dulu makan, Maksum masak. Maksum tak payah. Tunggu. Maksum tak payah, Maksum. Tunggu. Boy, bukan main kamu. Boleh tidur, boleh lena, Abi dengan Umi keluar sekejap. Kamu tidur ni dengan kain baju tak berlipatnya. Ini ke yang Umi dengan Abi ajar kamu? Kakak solat sekarang juga kakak solat, Abi. Dah lambat dah. Abi, kakak penat. Kakak letih sikit sebab tolong Umi daripada pagi tadi lagi. Mengungkit, Abi ni cucu lebay. Anak ustaz, kalau orang kampung tahu, mana nak letak muka ni? Abi, kakak minta maaf sangat-sangat, Abi. Kakak janji kakak takkan ungkit lagi dah. Kakak minta maaf, Abi. Kena.